Okay guys, welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe. Kepada yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Okay guys, hari ni 13 bulan 6 2025. Kita dijemput satu event Emblem of Samurai di Pematang 1 Taman Desa Jaya, Johor Bahru. Okay guys, stay tune. Jom. Okay guys, kita dalam perjalanan ke tempat event Emblem of Samurai. Okay, ambil masa lebih kurang dalam 15 hingga ke 20 minit ke tempat event. Kepada korang semua, stay tune Okay guys, kita dah sampai ke tempat event Emblem of Samurai. Okay, nak tengok apa yang ada kat dalam? Jom, masuk dalam jom. Okay guys, sebelum kita nak test ride, kita nak review model apa jentera-jentera yang ada kat sini. Okay, jom. Okay guys, welcome back. Okay guys, sekarang kita bersama dengan siapa? Fizi. Fizi sebagai apa kat sini? Saya sales exec dekat CHM Superbike. Okay, Fizi ada invite saya datang sini untuk apa tu? Boleh terangkan dengan kita viewer? Kita start daripada hari ni 13 hari bulan Jun sampai 15 hari bulan. Kita di CHM Superbike ada membuat test Suzuki Ride. So customer boleh merasai macam mana motor Suzuki yang ada dekat Malaysia ni. So kita bermula daripada sisi 25 sampailah yang ke 1000. 25 sampai ke 1000. Sampai ke 1000 betul. Memang totally semua Suzuki saja ke? Semua Suzuki. Untuk event test ride ni hanya motor Suzuki saja yang kita akan explore dengan lebih jauh. Okay. Ni yang berada kat depan ni semua motor. Yes, betul. Kita hari ni ada lebih kurang dalam 10 model yang kita boleh test ride daripada kecil sampai yang ke besar. Tapi kalau yang besar semua kat sini lah. Ini kat mana ni Di? Kat mana kita ni? Dekat Taman Desa Jaya, Johor Bahru. Taman Desa Jaya, Johor Bahru? Yes. Di, boleh tak kita tengok motor? Jom kita tengok motor yang kita akan test ride. Fizi boleh ceritakan satu persatu spek-spek motor ni? Boleh. Okay. So macam mulakan kat sini ada Birdman Street 125. Ini skuter yang paling kecil lah yang Suzuki ada. So kalau customer yang nak bawa pergi pasar, bawa pergi surau, ni sesuai lah, sedap lah pakai. So seterusnya kalau untuk skuter kita ada yang sisi besar. Sisi besar. Ini sisi dia 400 Birdman. Kategori skuter, the only skuter Suzuki untuk sisi yang paling besar lah. Oh ni Suzuki ni 400. Susah nak dapat tapi ini antara enjin yang tahan. Ya betul. So untuk motor yang seterusnya kita mula dengan Gixxer 250. Gixxer 250. Gixxer 250 ni dia satu piston. Okey. Harga dia pun tak mahal. Okey. Harga dia pun dalam range dalam 14,000 je. So kalau kata macam contoh customer nak buat daily use memang sesuai. Servis pun murah. Untuk yang Gixxer 250. Tapi kalau kata macam contoh nak 250 tapi nak jenis touring tinggi punya kita ada Wisdom 250 SX. Wisdom 250 Yes. Oh ni 250 Wisdom? Yes, 250 SX. Touring punya. So untuk motor ni harga pun tak mahal, tak sampai 20,000. Satu piston juga, tapi daripada seat height, daripada condition dia memang best untuk bawa touring. Nak buat daily use pun tak ada hal, nak off-road pun cantik. So seterusnya kat sini kita ada SV650. Untuk model SV650 ni model yang paling latest sekali, orang panggil Samurai Ride.
Yang ni sekarang ni offer dia on harga NSP 29,000 je. Ni satu dapur gak tapi piston besar lah. Okey. Ni kalau nak buat daily use memang sesuai sebab dia ringan. So kalau kata nak cari touring yang 650, kita ada Wisdom 650. Wisdom 650, engine dia V-twin, harga dia pun lebih kurang dalam 45,000 macam tu. So ini kalau nak bawa jalan jauh memang best. Untuk ketinggian berapa sih ketinggian dia? Ketinggian dia lebih kurang dalam dalam 70 lebih lah. 70 lebih. Okey. Sebenarnya kalau motor touring ke motor rendah ke, skill ada, tinggi rendah semua boleh bawa. Betul. Seterusnya kalau kata untuk motor yang sisi 800, kita ada 8S. Ini pun model baru juga. Untuk model naked 8S ni dia 2 dapur. Harga dia pun dalam 50,000 macam tu. 50. So ini model naked lah untuk 8S, Suzuki 8S. Kalau tak minat naked, dia ada 8R fairing punya. Engine sama. Tapi yang ni kalau nak macam acah-acah superbike yang ni lah. Ya, betul. Dia ada fairing kan. Tapi kalau rasa tak cukup power, kita ada yang 1000 punya. 1000 punya je. Ni 4 dapur lah. Baik ni. Ni naked yang 4 dapur. Ni antara naked yang paling liar sekali. Yang Suzuki ada. Tapi kalau rasa nak touring tapi nak rasa acah-acah superbike, kita ada Suzuki keluarkan 1000 GX. 1000 GX. Dia kacukan antara superbike dengan touring. Engine 4 inline tapi dalam bentuk touring. Jom kita pergi tengok yang jom kita tengok yang depan lagi. Yang paling hype, yang paling padu, Suzuki 1000 GX. Inilah motor dia bang. Oh ni Boleh abang duduk. Boleh, sila. Idaman ni. Dia 4 inline tapi dalam kondisi touring. Okey, saya ketinggian saya 173 so agak jengkit sikit lah, tapi masih boleh lagi. Apa ni, kejap lagi kita nak test drive ni. So hari ni sampai hari Ahad, semua motor yang saya tunjukkan tadi boleh test ride. Free of charge. Tak ada bayaran apa-apa. Okey Di, sekarang ni kita nak test ride, pukul berapa kita boleh start test ride? Okey, untuk test ride untuk event 3 hari ni kita bermula daripada ke 10 pagi sampai pukul 5 petang. Okey. Tapi tengok cuaca lah, kalau kata hujan tu mungkin stop lah. Tapi tengok keadaan lah. Kalau hujan lebat sangat memang kita akan stop lah. Syarat-syarat Zi, syarat-syarat untuk test ride ni paling utama kena ada lesen lah. Sebab kita memang akan check. Kalau kata lesen B2 memang boleh try motor yang 250cc ke bawah. Ada B full tak ada hal, nak try apa pun boleh, tak masalah. Yang penting kena pakai kasut seluar panjang. Lain tak ada masalah. Lain kita akan sediakan helmet, vest kita akan sediakan komplit Zi. Okey Zi, apa lagi kat dalam ni ada banyak jentera-jentera yang power-power kat dalam ni. Okey, boleh tak nanti busy reviewkan kita? Boleh, tak ada masalah. So kat dalam kita ada motor use, skuter, moped, motor baru, semua kita ada jual lah kat sini. Kita boleh review sekejap lagi lah. Okey, baik. Selepas ni nanti kita review kat dalam pula. Okey guys, stay tune.
Okey, Suzuki GX 1000. GX Okey, sekarang aku nak try motor ni dulu. Okey guys, puas hati. Okey, motor seterusnya. Okey guys, motornya yang seterusnya Suzuki 800 RE. 800 RE. Baiknya dia. Okey ni. Try dulu. Padu guys. Mak, assistant motor touring ni Mat. Habis kau nak aku try motor apa? Okey Mat, bagi motor superbike lah. Superbike Ni, 1000 Ni kau nak ni ke? Iyalah. Okey guys. Boleh. 1000 guys. Okey sangat guys. Tak tahu nak cakap ni. Beta datang CSM kat sini. 3 hari guys. Okey. Apa yang kita perlukan ni Mat? Okey, kita perlukan face jacket. Kita perlukan kasut. Dan kita perlukan seluar. Kau jangan datang sini pakai seluar pendek. Helmet tak apa, helmet kat sini kau boleh pakai. Okey guys, sekarang kita nak check Fizi. Dia ada janji dengan kita, dia nak review kat dalam jentera apa yang ada kat dalam. Jom. Kita minum. Di, Assalamualaikum. Di, tadi ada janji dengan abang kan, nak review apa jentera ada kat dalam kan. Boleh Di? Boleh. Jom. Untuk pengetahuan semua, untuk CHM Superbike ni kita dealer Suzuki dan juga kita antara dealer besar untuk M-Force juga. So untuk motor M-Force yang ada di dalam kedai ni, daripada side sini skuter punya side sampai yang tepi punya side tu semua ada diskaun. So yang ni skuter punya side lah, daripada 350, 508, 250 dengan Kimco yang paling baru 250. Ni semua ready stock. So kalau yang kat tengah ni memang kita akan utamakan Suzuki punya motor-motor baru lah. Macam 8S. Sebab tu apa nak tanya dulu, berapa harga dia ni? Okey, so untuk harga macam contohlah kita ambil Suzuki 8S ni, harga body dia adalah 50,800. Harga body dia lah 50. So kalau on the road dalam 52 something lah. Okey. So ni GSX 750. Yang ni tahun 2017. GSX 1000. GSX 1000 Harga kita letak kat sini 64, tapi datang walk in harga lain kita bagi. Nak tahu jumpa Fizi. Tak ada masalah. Special dia bagi. So yang ni 250 ni color baru, V-Stop SX punya. So ni yang Gixxer biasa, dan ni adalah dua line up untuk Suzuki punya skuter comel-comel lah. Skuter comel. So kalau yang kat belakang kita ni, so sekarang ni kita sambung balik macam tadi depan ni M-Force punya motor, yang mana daripada ujung sana sampai ujung sana kita nak buat clear stock. So harga walk in kita boleh bagi harga kau-kau je. Okey, jadinya yang ni memang nak clear stock. Ni semua nak clear stock. Model-model yang ada depan ni. Okey, macam contoh yang start kita ada daripada M-Force Brixton. Nampak macam biasa 1200 ni. 1200. So ini yang paling latest punya, baru launching.
Okay. Tak sampai 10,000 pun. 250 Harga MK dia? Lite. Yes. Tak sampai Tak 10,000. sampai 10,000. 250. 250. 250 mampu milik guys. So kalau yang macam ni dia punya fairing ya. Tapi ini daripada CM Moto juga. Yang ni 250 lah. Okay. So ni yang macam Kamen Rider Ini 500cc 4 inline. 4 inline ni. Ini jangan main-main. Baik ni tengok muka depan dia guys. Tengok muka depan ni. Kamen Rider nampak? Ini macam Nampak? anime. Lagi sekali Lampu sekali lampu dia baik guys. Okay. Tapi ada peminat dia lah. Berapa harga dia ni? Yang untuk 500 VR Broom ni, harga dia body 35,888. Oh, 35. Tapi datang walk-in boleh sembang. Betul tu. Datang sini. Boleh sembang. So yang ni MVP 500cc. Harga pun boleh bukan dalam 27,000 ke. 500cc MVP. So ni yang 600cc punya, SRK 600, NK 800. 8 inci dia punya meter ni. Boleh tengok meter dia. Zee, boleh on? Boleh, tak ada masalah. Kita tengok meter dia. LCD guys. LCD Touchscreen. Nampak lagi? Dah on Belum. Oh, boleh jap kita on jap. Oh guys. Touchscreen 8 inci. Tesla pula tengok. Dah macam Tesla Macam tu. Dia skrin besar lah. Boleh touchscreen apa semua. Nak lebih jelas ni? Datang sini. Kita sembang lagi. CSM Superbike. Desa Jaya. Johor Bahru jangan lupa. So kalau yang kat sini kita ada touring lah. Touring. Ni touring memang MTX 450. Ni pun kita nak clear stok lah. Dia memang dapat sekali dengan box lah semua. Maksudnya ni harga dia berapa siap dapat box ni? Harga normal dia NSP RM30,888. Tapi datang sini kita sembang dia. Baik. Dengar tu. Nak special datang sini. So kalau tengok balik belakang, kita ada line up untuk motor-motor second lah. Ni second dia? Ni CBR 650, CBR 600, SRK 600. Ini 1000 SX. Lepas tu ada 3 biji Z8 lah. Z8 dan Z8. Z8 ada banyak tau. Kepada geng Z8 nak cari yang terbaru datang sini. Kita ada Z8 di sini. Lepas tu kalau belakang pun kita ada Z9 punya tahun 23, MT Online V1 kacuk V2, V1, V2 original. Ni second sih Ni semua second hand ni. Okey. Lepas tu BMW S1K. Ni tahun 2013. Harga kat sini tulis 68, datang kita sembang. Last sekali S-Max S-Max ni. So ini kita side atas, kita kat Desa Jaya ni kita fokusan on Superbike. So kalau di tingkat bawah, bukan tingkat bawah lah, belah bawah lah. Dalam 250cc dan ke bawah dan motor-motor yang dah dijual. So kita letak kat bawah. Zee, untuk proses loan, apakah syarat-syarat yang bawa masa sekarang ni untuk CSM Superbike kita loan semua under kredit. Ion kredit itu. Ion, Childish. Kita ada banyak panel. So dekat situ kalau kata ni tak lepas, kita boleh cuba yang ni. Kita akan cuba sampai berjaya lah. Satu tak boleh, dua tak boleh, tiga tak boleh, 4 macam tu. InsyaAllah PZ akan kita akan cuba. Guys, panel lah. Untuk contoh macam ada yang ambil use motornya, untuk warranty berapa lama boleh bagi kat dia? So sejujurnya untuk motor second ataupun motor use, kita memang tak ada bagi warranty. Kita tak bagi, tapi kita faham bila motor use ni customer pun tak tahu guna macam mana, okey ke tidak untuk future kan. Boleh cerita lah. Tapi dalam tempoh sebulan kalau ada apa-apa masalah, datang je balik, kita akan check balik. Betul. Contoh kalau kata ada bawa 1 minggu, ada fault leaking, datang sini, kita akan balik ke sini. Tapi jangan pergi kedai lain dulu. Datang sini kita akan check. Boleh cerita lah. Boleh cerita. Sebab kita pun faham, kita pun manusia. Kadang-kadang sebab beli motor second ni, kalau luck kita cantik, alhamdulillah tak akan ada masalah. Tapi benda tu ikut, nak kata ikut luck pun boleh jugalah. Betul. Tapi kata orang tu, boleh cerita. Boleh kira, boleh sembang. Sebarang pertanyaan atau untuk viewer kita yang berminat dengan jentera-jentera yang ada kat sini ataupun nak test drive model-model kat sini,
Boleh datang kat mana Zee? Well, kalau sesiapa yang berminat, kalau nak tengok superbike second baru, M-Force punya, Suzuki punya motor, ataupun motor-motor moped, motor kecil, semua kita boleh sediakan. Boleh cari saya Fizi dekat CSM Superbike Desa Jaya, dekat bawah Ion tu. Ion atas ni je. Ataupun kontak saya Fizi. Nombor telefon nak bagi sekali. Boleh. 011 7020 8202. Okey. Zee, senang. terima kasih Zee. Okey. Jemput abang datang kat CSM. Okey, insyaAllah kalau ada apa-apa lagi beritahu. Boleh, tak masalah. Dia. Okey. Apa Roger. Baik guys. Bye-bye. So jangan lupa subscribe, like channel Broken Chain Brotherhood. Mantap. Bye.